Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel Zen Kawa. Tadi baru lepas minum kopi. Sekarang ni saya dengan member saya, A15, nama dia Asma. Kita orang nak naik ke Awana. Kita orang singgah Genting Sempah dulu. Kita singgah Genting Sempah tu ambil seorang member. Dia naik CBR. Kita orang jemput dia lah. Lepas tu kita naik ke atas. So now, let's go on. Kita hari ni follow Abi Atma. Untunglah exhaust ada bunyi. Kita ni standard mana ada bunyi. Asal dia tak pergi kanan. Tahu. Tak nak lalu tol punya ni. Dah tahu ada roadblock ke tak ada roadblock. Pandai. Betul lah cara dia. Pandai. Nah, elak roadblock punya pasal. Itulah dia kalau motor modi ni guys. Kita yang standard ni santai Kalau ada roadblock senyum. Kalau yang dah modi ni, diorang nak kena fikir kena lari roadblock ni. Kita santai je bos. Cuaca pun okay kot. Meletup lah boy. Lain macam yang A15. Saya pun tak ada quick shifter lah tu. Dia ada lah. Boleh tahu lah dia A15. Woi, meter 14. Meter 14 boleh lagi kejar. Abang Asma kita ni, dia santai lah. Kejap lagi dia tiba-tiba tarik Kita tunggu. Tapi selalunya kalau orang dengan mak ni, dia memang selalu santai lah. Tak adalah menarik-narik sangat. Dia santai, menikmati alam kalau orang kata kan. Boleh tahan lah sejuk dia. Angin Genting guys. Biasalah sejuk kan. Kat sini belum sampai Genting ni. Karak pun sejuk. Santai je. Allah Akbar. Ada lubang pula. Aku benci sel lah merah ni. Okay, kita orang tak exit dekat sini. Spuk service. Sebab kita orang gerak Genting Sempah terus. So kita orang exit lagi satu lah. Exit yang U-turn tu. U-turn tu best ya.
Tu dia, exit Genting Sempah guys. Ini corner right tu. Alamak. Tapi tu lah licin pula. Tak boleh nak layan sangat. Oh. RNR Genting Sempah guys. So kita orang tunggu member kita orang kat sini. Dia seorang je. Dia kenapa kita orang tunggu kat sini sebab boleh guys. Tak adalah kurang je. Memang selalunya kita orang kalau member yang nak suruh dia macam jemput, kalau boleh kita orang boleh je, tak ada hal. Tapi lagipun sini memang tempat menunggu kan, kita boleh tunggu. Lepas daripada kita sempah ni, tunggu dia sampai, lepas dia sampai kita orang gerak naik terus. Laju lah bang. Laju lah. Laju. Soalnya ni guys, Abah Atma kita bukan main laju lagi atas highway. Exhaust perang alam tu. Okay guys, kita tunggu member kita orang jap. Nah, jumpa kejap lagi. Hi, welcome back. Kita orang tadi baru habis minum, lepak-lepak. Member kita orang seorang ni pun dah sampai, dia tunggu kat bawah. So right now kita orang nak turun ke KL balik, ke Gombak lah. To be exact, ke Gombak. Ala-ala nak ke Gombak tu sebenarnya plannya kita orang nak pergi karaoke kot. Pergi karaoke dan pergi karaoke tu balik lah kot kan. So kita orang malam ni kita orang hang out biasa je. So right now kita pergi bawah jap. Tu dia member itu sampai dah dia. Sian dia basah ni. Hello. Kita kenalkan Akak Ralia kita. Lebat ke hujan? Oh ya ke? Kat sini tak adalah hujan, dia sini je. Dia macam ni je, macam embun punya style lah. Oh ya ke? Aduhai, tak apalah kat bawah. Sama. Member stress. So member stress sebab member rendah hujan tadi. So sekarang ni kita orang tengah nak turun ke Gombak lah. Dan kita orang gerak direct ke karaoke terus lah kot. Kalau nak naik atas pun hujan ni, malas pula. Tapi cuaca this week kurang nice lah. Dia tak habis hujan je. Tak syok lah bagi saya. Bagi as a rider ni tak syok lah. Dalam masa hujan ni, basah-basah. Memang tak best langsung lah. Laju tu orang ni. Dalam masa ni laju betul. Persoalannya lah, mana Atma? Atma hilang lagi lah. Rasanya Atma dah jauh kat depan ni. Jadi kita dapatlah kerja kot. Dia sekarang ni busy road sikit. Banyak lori yang turun, banyak yang nak balik kerja kan daripada Genting ni.
sejuk guys. Tahan. Rasa terkucil. Oh, tu teman nampak dah. Dia ke tu? Ya kot. Dah kita dapat sikit. Aik bukan. Mana dia? Hei, dah nak terkucil. Aduh. Saya memerlukan tandas ya. Weh, aku perlu tandas tu. Serius. Tak borak tu. Saya amat memerlukan tandas. Oh god, lubang, aduh. Awak dah terkucil. Saya sebenarnya rindu nak konvoy macam ni lah ramai. Dapat pula semua yang satu kepala dengan saya, yang kaki adrenalin. Oh, lagi seronok. Sejuk lah. Dah sampai sini. Okay lah, tak sejuk dah. Santai. Tapi aku masih memerlukan tandas tu. Aku dah kat ujung-ujung ni. Oh god. Oh, tak tahan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menahan. Mana Atman ya? Kat depan lagi kot. Tapi ini tadi baru hujan ni. Kalau tengok lantai jalan tar ni berkilat tu, kena lampu. Lepas hujan ni. Okey lah, ngam-ngam. Dia ni apa hal ni? Oh, bergoncang-goncang. Allah, hai. Nak pergi toilet tu. Dah, let's go. Kali ni saya pula lead. Saya pun nasibnya dia nasi minyak. Saya pun dah nak terpucil ni. Betul-betul kat ujung kan. Serius tu. Tandas tu. Pemulakan tandas. Meletup-letup lah sikit. Aduh. Sikit api dia. Hai, gila lah. Dia sengaja dah payung tu. Ada api dia. Kita exit ke setapak. Weh, apa tu? Bayap. Bagi peluang kat lori ni. Boleh ni. Boleh dengar dia punya letak-letuk dari belakang tu. Weh, gelapnya kat depan tu. Lampu tak ada, lampu rosak ke guys? Lampu rosak tu. Oh, dah hijau pula. Sekarang ni aku nak tandas ni. Oh my god. Kena U-turn jap. Pergi tandas. Ada yang nak isi minyak, ada yang nak pergi tandas. Yang nak pergi tandas tu saya lah. Saya dah tak tahan. Oh my god. Dia macam mercun lah shit. Okay guys, sampai di sini saja. Saya tak nak bawa korang masuk jamban. Okay, bye bye guys.